Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar murid-murid? Harap-harap murid-murid dalam keadaan sihat walafiat. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Baik, adapun objektif pelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid di akhir pengajaran sekarang dapat menceritakan semula kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dengan kefahaman sendiri. Kemudian cikgu juga harap dan murid-murid di akhir pengajaran sekarang dapat merangka perjalanan isi cerita berkaitan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dengan betul. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Setelah 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seruan agama Islam kepada orang-orang Mekah, kaum Quraisy semakin memberi tentangan hebat kepada baginda. Lebih-lebih lagi selepas wafatnya isteri baginda. Siapa isteri baginda tu? Ialah Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Yang mana kita diketahui kedua insan ni merupakan penyokong kuat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Jadi mereka melihat ini sebagai satu peluang yang terbuka untuk mereka terus lagi memberi tentangan yang hebat. Supaya apa? Supaya Nabi berhenti berdakwah. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan seruan agama Islam kepada orang-orang luar kota Mekah, terutama sekali para jemaah haji yang datang daripada Yathrib. Yathrib ini sekarang dipanggil sebagai Madinah, yang mengunjungi kota Mekah pada masa itu pada setiap tahun. Jadi Nabi berdakwah kepada mereka ni, orang-orang Yathrib ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin hari mendapat sambutan. Termasuklah Islamnya sekumpulan penduduk Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan kaum Khazraj. Jadi di Madinah ini ada dua kaum yang memang terkenal pada masa itu, iaitu kaum Aus dan juga kaum Khazraj. Jadi diorang ini pun antara yang ikut memeluk agama Islam. Jadi hari-hari dakwah Nabi itu semakin hari semakin mendapat sambutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang sahabat yang pandai membaca Al-Quran. Nabi pun menghantar seorang sahabatnya yang pandai membaca Al-Quran dan tahu hal ehwal hukum Islam. Siapa nama sahabat Nabi tadi itu? Dialah yang bernama Mus'ab bin Umair. Nabi menghantarnya ke Madinah. Tujuannya apa? Tujuan Nabi menghantar Mus'ab bin Umair tadi ini ke Madinah ini adalah untuk mengajar dan memimpin orang-orang Madinah yang telah memeluk Islam. Di samping itu juga untuk berdakwah di Madinah. Jadi tugas Mus'ab bin Umair ini dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sebagai orang untuk mengajar dan memimpin orang-orang di Madinah, di sana. Kemudian Mus'ab telah berjaya memberi pelajaran kepada penduduk Madinah sehingga ramai di antara orang-orang kenamaan dan pembesar-pembesarnya memeluk agama Islam. Alhamdulillah, tujuan Nabi menghantar Mus'ab bin Umair telah membuahkan hasil, yang mana ramai orang-orang pembesar, orang kenamaan memeluk agama Islam. Jadi semakin berkembanglah Islam di sana tu dengan adanya 7 ajar yang diberikan oleh Mus'ab bin Umair tadi ni.
Dan perkembangan penyebaran Islam di Madinah ketika itu telah membimbangkan kaum Quraisy Mekah dan mereka merasa terancam terhadap kepentingan mereka. Mana indahnya, semakin ramai orang Islam, semakin ramai orang memeluk agama Islam, semakin orang merasa takutlah, khawatir, bimbang. Khasnya dari segi kepimpinan dan pengaruh serta kedudukan mereka di kalangan bangsa Arab. Kaum Quraisy bertambah khawatir dan marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui bahawa baginda akan berpindah ke Madinah. Mendengar cerita mengenai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpindah ke Madinah, maka diorang bertambah khawatir. Kaum Quraisy tadi ini pun bertambah khawatir. Lalu apa diorang buat? Mereka berkumpul dan bermesyuarat di sebuah rumah. Di sebuah rumah yang bernama Darun Nadwah. Cikgu ulang, rumah tersebut bernama Darun Nadwah. Dan apa yang diorang sepakati di sini, mereka bersepakat hendak membunuh baginda. Sebab diorang khawatir, diorang marah. Jadi diorang nekat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa berlaku pada malam keberangkatan Rasulullah itu? Pada malam keberangkatan Rasulullah untuk menuju ke Madinah, baginda meminta Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa tu? Dialah sepupu Nabi Muhammad, supaya tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan kain selimutnya. Okey, jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib, adakah ia merungut ataupun indah mau? Salah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib menerima permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan rela hati. Kalau kita ni fikirkan, perkara ini sebenarnya membahayakan Sayyidina Ali kerana apa rancangan kaum Quraisy tadi hendak membunuh Nabi kan? Jadi walaupun perkara itu akan membahayakan diri dan nyawanya, Sayyidina Ali tetap menerima permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanpa ada bantahan. Okey. Pada malam itu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus menunggu baginda. Jadi bayangkan saja di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikelilingi ataupun dikepung oleh pemuda-pemuda yang mana diorang bersedia sudah lengkap dengan pedang terhunusnya hendak membunuh Nabi ini. Walau bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya keluar dari rumahnya dengan selamat tanpa diketahui oleh sesiapa. Okey? Jadi Nabi keluar daripada rumahnya tu dengan selamat. Lalu baginda keluar meninggalkan kota Mekah bersama-sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ya, siapa dia yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hijrah itu? Jawapannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baginda menuju ke mana? Kemudian baginda menuju ke Gua Thur yang jauhnya kira-kira 8 km dari kota Mekah. Dan mereka bersembunyi di sana selama 3 hari. Mereka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadinya, mereka bersembunyi selama 3 hari. Ingati 3 hari ya. Kemudian dengan peristiwa itu berlaku, peristiwa yang berlaku pada tahun 622 Masihi. Ingati 622 Masihi. Dan dari peristiwa tersebut bermulanya perkiraan tahun hijrah dalam Islam. Jadi apabila penghijrahan Nabi Muhammad SAW itu berlaku melalui peristiwa yang cikgu sampaikan tadi itu, maka itulah yang menandakan bermulanya perkiraan tahun hijrah dalam Islam. Bila tu tadi tahun Masihinya pada tahun 622 Masihi. Baik, sekian itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.